Tu suka sangat budak-budak simpan rumah. Masuk biar spesi lah. Mai orang tolong masuk ni spesi dah. Kali ni kita dalam program Satria Backpacker siri yang ketiga. So hari ni kita berada di Fedah Jerangau, Dungun. Hari ni kita menempatkan seramai 6 orang sukarelawan, di mana para sukarelawan ini kita bawa untuk menyatini rumah Tok Ramlah, dan mereka perlu menyelesaikan misi-misi untuk menyediakan makan minum, membeli keperluan dan juga membersihkan kediaman Tok Ramlah yang tinggal bersendirian di sini. Satria Backpackers kali ini, kita orang menyantuni Tok Ramlah. Dia berumur 80 tahun. Tok duduk di sini bersorangan kerana suami dia telah meninggal 10 tahun yang lalu. Tok berasal daripada Bukit Besi dan Tok duduk di sini selama 60 tahun. Saya berasa sangat teruja kerana dapat berjumpa dengan Tok dan Tok layani kita orang dengan baik. Kami datang untuk menyantuni Puan Ramlah. Saya bahagian membeli keperluan barangan rumah. Saya membeli daging, telur 1 papat, sayur-sayuran dan ikan untuk bersahur dan berbuka. Kami juga ada membeli barangan keperluan dapur yang lain bagi menambah barang keperluan Tok. Kami juga membeli barangan keperluan rumah seperti penyapu, sabun, pencuci lantai dan benda bulu ayam tu. Saya merasa gembira kerana dapat membantu Tok pada bulan puasa ni. Disebabkan Tok lama kini pergi ke bazar, jadi kita orang membawa Tok pergi ke bazar untuk membeli kuih muih dan pelbagai lagi. Waktu moreh, kami berceloteh kisah-kisah Tok. Program ini saya rasa sangat happy lah. Suasana macam boleh dapat tolong orang dah bercerita dengan cerita. Saya menolong memasak dan menyediakan makanan untuk Tok dalam 2 hari 1 malam ini. Untuk berbuka kami menyediakan makanan iaitu sup tulang, kangkung sambal belacan, telur dadah. Sahur pula kami menyediakan ikan goreng dan telur dadah dan masak sedikit nasi. Banggalah kerana saya boleh menyediakan makanan untuk Tok kita semua. Jadi saya sangat bahagia. Saya melakukan tugas membersihkan kawasan rumah. Tugas membersih yang telah kami lakukan adalah membersihkan kawasan tandas, mengelap tingkap, bersihkan kawasan dapur dan lain-lain lagi. Kami dapat memberikan rasa hargai dan kasih sayang pada Tok dan juga dapat meningkatkan budaya prihatin dalam diri kami sebagai satria. Pengalaman saya selama 2 hari 1 malam ni, saya membaiki mentor lampu, baiki wayar, spray tingkap yang berkarat. Ini first time saya main kat program ni. So saya rasa beruntung sebab dapat join program ni. Saya dapat banyak belajar benda. Tok sukalah. Tok tak ada anak, tak ada adik, tak ada siapa-siapa pun. Seorang-seorang malam siang pun. Seorang gitu lah. Terima kasih dah adik-adik.